Azu lah, cantiknya. Sekejap. Magic. Nampak ni. Hai guys, saya lagi. Hari tu kita ada recommend Azu 8+256GB punya player kan. Ramai customer saya yang tanya, ada tak? Tak nak lah yang spek tinggi-tinggi, nak budget sikit punya. So kita recommend Azu 2+32GB punya. Okay, yang sekarang saya record punya Azu 2+32GB ni, biasanya dia jalan reverse camera je. So kalau rasa nak tambah 360 camera pun boleh juga. Ambil Azu 4+64, yang tu boleh 360 camera sekali. Dan macam biasa, kalau kita dah pasang player, dalam ni ada apa? Ada Play Store, ada Waze, ada YouTube, Apple CarPlay. So macam biasa, kalau untuk Apple CarPlay ni, tak kira lah guna Android ke ataupun guna iPhone pun boleh connect juga. Yang penting guna Bluetooth. Okay, kalau untuk player ni, boleh je connect Wi-Fi. Ataupun kalau tak nak susah-susah buka hotspot, kita boleh beli satu SIM card untuk dia. Lepas tu kita boleh guna mobile network. Okay, display boleh adjust brightness. Nak gelap, nak terang pun boleh juga. Boleh tukar tema. Okay guys, kalau berminat dengan produk 2+64GB punya player ni ataupun 4+64GB, boleh PM kita, Konti Online dekat Facebook ataupun dekat Instagram.